我是你爸爸。 tak boleh lah tu. Okey, korang janganlah bawa betul-betul. Okey, gurau je. Dia cakap, hantar anak kau pergi belajar, nanti tak ada kena tipu orang Cina. Kenapa Cina lagi pandai matematik? Sebab kan Cina kan I ada satu bunyi. Ya. Satu bunyi. Susah. Layak tanya cerita bagus teh. Jom saya bawa pergi makan bagus teh. Pasal pergi makan kan? Tak. Cuma kadang-kadang I dengar lah. Ni kan marah sesuai ni. Belakang datang lagi. Lupa nak cakap. Di belakang sana Lee Min Ho cakap. Assalamualaikum semuanya, kita anak Unity Malaysia. Selamat kembali ke kaum. Saya host anda Faiz. Hello guys, what's up? Episod kali ini kita ditaja oleh Dorema, jiran terbaik Sarawak, always fresh for you. So dengan kata kita punya tetamu jemputan untuk episod kali ini lain pada lain sikit. Lain macam mana tu? Let's see. Hello， 大家好，我是渣渣。大家好，我是 Lokman。嗨，我是艾菲拉。嗨，你好，我是卡米拉。So that's what 特别lah. Itu yang lain pada lain. Kita semua berbangsa Melayu tapi boleh speak Mandarin, boleh berbahasa Cina. Good job guys. Wah. Boleh tak korang nak try sepatah dua kata ke dalam bahasa Mandarin? Siapa nak tunjuk skill dia dulu? Saya cuba dulu. sorry. 40 Wah. Macam apa? 10 tu maksud dia 4 tu adalah 4, 10 tu adalah 10. So dia dengar sama tapi pusing-pusing kan? Dia main dengan numbering tu. Dia mainkan S dengan SH. SH tu. Saya sambung. Sambung. 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。 Ailio sampai sini ke? Aduh, terus buka. Alamak, sorry lah. Yang tengah memang tak tahu lah walaupun I can speak Mandarin, memang tak sure. Boleh tak nak share? Apa tu sebenarnya? Dia sebenarnya dia just latih kita punya lidah. Dalam bahasa Inggeris tongue twister kan. Ni kalau kita cakap kan terbelit-belit kan. So kita nak practice lah benda tu. Oh, kalau kita bahasa Melayu apa kaki kuku kaki kah? Betul. So kalau rasa nak ajar diorang ni sampai esok tak boleh. Maybe you boleh bagi ayat yang simple sikit ke dekat apa penonton-penonton kita yang you boleh ajar lah. 老板，便宜一点。Maksudnya boss, boleh tak kurang sikit? Murah sikit ke? 我没有钱，saya tak ada duit. Oh boloi. Camilla? 你像月亮一样美。 Wah. Yang tengok semua macam tersipu-sipu malu. Walaupun dia tak faham kan. So maksud dia apa? Bermaksud awak sama cantik macam bulan. Zaza? Okey, yang ni awak kena cakap dengan kawan awak tau. Please cakap ni dekat kawan awak. 我是你爸爸。 tak boleh lah tu. Apa meaning tu? Okey, korang janganlah bawa betul-betul. Okey, gurau je. Lukman, 我没有钱. Bila boleh guna ayat ni? 我没有钱 tu maksud dia saya tak ada duit. Dia ayat ni sebenarnya boleh relate dengan KL punya soalan tadi tu. Ada punya ayat tadi tu kan. Apa ni dia cakap lawan kai pian ten. Maksudnya bos boleh kurang sikit tak? Maksudnya kita boleh cakap 我没有钱 tu kat dia nak bagi dia tahulah kita tak ada duit. So murah lagi. 老板可以便宜一点吗？我没有钱。 sambung lepas tu sambung lah. Lepas tu 我是你爸爸。 Alright. So two things I nak tanya. Kenapa belajar bahasa Cina dan bagaimana boleh nak belajar bahasa Cina ni? Sebab dari kecil saya memang dikelilingi orang Cina. Arwah abang saya pun sekolah Cina. So dah terbiasa. So saya tak ada kawan Melayu sampai darjah 6. Masuk sekolah menengah baru saya ada kawan Melayu. Tu pun sedikit culture shock. Kemudian sekolah menengah saya ambil SMK. Kemudian PMR tu cikgu saya kata tak boleh nak ambil Mandarin dengan agama sebab dia kan satu masa kan. So tak cukup masa dekat situ. So I kenalah masuk kelas saja tapi I tak ambil exam apa semua tu. So I belajar sampai form 3 je lah. So macam mana I teruskan bahasa Mandarin bila dah habis SPM semua tu I tak pernah kerja dengan orang Melayu. So I kerja dengan orang Cina saja. So untuk kita train kita punya bahasa dan selalu baca novel Cina semua tu lah. So untuk practice kalau tak mudah lupa. Betul. Sebab ni bahasa lain kan. Kalau tak memang mudah lupa. So Camilla, sama juga. Kenapa belajar bahasa Cina dan bagaimana boleh nak belajar bahasa Cina ni? Okey, so cerita dia time umur 6 tahun, I pergi
pusat tuition tu Singsuan. Lepas tu dekat tempat tu ada juga jiakepan, which is macam untuk macam habis sekolah, macam buat homework sekolah Cina kan, buat tu dekat tuition tu. So bila time 6 tahun memang tak tahu langsung lah cakap Mandarin. And then suddenly I nampak macam ada seorang Indian boy ni, dia cakap Mandarin. So I pun fikir, best je, dia pandai cakap Tamil, pandai cakap Mandarin, pandai cakap English, pandai cakap Malay. So I pun macam nak jadi macam tu. So I terus cakap dengan mak I nak sekolah Cina. Tapi time tu mak I dah daftarkan dah SK. So teruslah tukar pergi SJKC. Kamilia macam mana you nak maintain momentum tu supaya tak lupa bahasa Mandarin tu? I think one thing sebab adik-beradik pun still sekolah Cina. So macam surrounding tu still ada Chinese sikit-sikit lah. Tapi time like sekolah menengah tu, still macam kurang jugalah bercakap Cina. Macam sebab kita sekolah SMK dah kan. So orang Melayu pun lagi banyak, Cina tak ramai sangat. So just ambil peluang mana yang ada je lah. So bila dah habis sekolah menengah, I banyak kerja dengan Chinese juga. Boss Chinese, boss dari China. So dekat situlah I still macam bercakap and still boleh fasih lagi. Betul, sebab kalau yang mana ingat, yang mana sekolah Cina kan, I believe all of you have same experience. 我们功课很多，对不对？ Yeah, 对。 Yeah, kita punya bag, dia punya berat tu macam batu. Tarik satu, yang ni satu. Sambil rehat tu, sambil nak makan, sambil buat homework. Supaya balik rumah boleh tidur dengan tenang. Ya, kita everyday balik ada je conquer. Conquer tu maknanya homework, kerja rumah yang mana kita memang siap on daily basis kan. Lepas tu weekend tu sometimes kita kena buat cowen lah, karangan, betul tak? Recit lagi. Betul, correction. Setiap subjek ada homework dulu. Every time tu lepas after class kita kat ada e-take conquer, so kita dah letak asing dah, betul tak? Kita dah buka flip. Okey, muka ni aku kena ni. Dah kena lipat dah. Kena lipat siap-siap, betul tak? Buat mak. Belum lagi, dah habis kelas, dah habis sekolah, sambung tuition. Ya kan. Luqman pula, Luqman adakah jumpa tersempat dengan kawan India boleh Mandarin, you pun nak belajar Mandarin ke macam mana? Oh tak, dulu sebab I punya parents pun, I punya mak lah boleh cakap bahasa Cina. So dia hantar anak-anak dia semua pergi sekolah Cina lah. Sebab dia orang ada buka kedai runcit dan juga kedai makan lah. So kebanyakan customer dia orang adalah orang Cina. So dia kata kat mak saya, kalau you dah nak, you send them to Chinese school. Dan dia hantarlah anak dia. Kita orang tiga orang, tiga-tiga cakap bahasa Cina. So dari segi kita kata family influence kan, hantar pergi Mandarin school everything, macam mana je membantu dari segi kerjaya abang? Daripada segi kerja itu, of course kita nak cakap dengan orang Chinese, dia lagi senang lah. Tak ada language barrier. Lepas tu sebenarnya kalau ada bahasa Cina ni, you nak cari kerja sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Kalau you tulis kat situ Mandarin speaker je, dia memang akan panggil you. Sebab after I graduate tu, my first job lah, tak lama pun, dalam 2-3 bulan I kerja, company tu bayar dalam 4-5 ribu sebulan. So dia sometimes dia orang agak skeptikal tau. Dia macam, oh ngerti bahasa Melayu je, kalau bahasa Cina, Cina tak boleh tipu. Ada tak persepsi tu sebenarnya? Oh, my parents tak ada lah. Tapi my nenek dengan atuk ada. Dia cakap, hantar anak kau pergi belajar, nanti tak ada kena tipu orang Cina. Actually, sometimes tu maybe persepsi, tapi sebenarnya dia lebih kepada conversation. Dia macam je lawak-lawak je sebenarnya. Yelah, dia bukannya cakap tak bagus. Okay, Zaza macam mana pula? Saya rasa saya yang paling special lah kat sini. Sebab I ada 8 adik-beradik. I nombor 7. So, all my siblings went to Chinese school. And bila I lahir, memang I dah pandai cakap Cina. So, actually Chinese can be my... Dah macam mother tongue jugalah actually. So, bila dah lahir, memang cakap Cina. And then, abang kakak I memang dah pandai cakap Cina. Lepas tu, sama juga pergi SJKC, pergi tuition and everything. Tapi yang I rasa berbeza, yang specialnya, I went to sekolah persendirian Cina dekat Kelang. Dia memang 99% all Chinese. Memang 99%. Bagi I, kalau korang rasa SJKC hardcore, pergi private school double hardcore. Ya, betul. Memang hardcore gila. Yang paling I rasa yang paling like macam hardcore sekali is actually kita ada repetitive punya method lah. Where kalau this year kita punya markah ni tak lebih 60 markah, kita kena next repeat lagi. And then kita bukan tengok dari segi result je, kita tengok dari segi core curriculum. Kita kena memang betul-betul join all the core curriculum yang disuruh and then kita kena dapat at least B lah, 60 marks. And then kalau kita tak follow all the rules juga pun, tak follow all the core curriculum pun kena repeat balik. And then the third one is from discipline. And then, okay, memang discipline, oh my god, astaghfirullahaladzim. Demerit. Yang demerit, something like that lah, I don't know. Kalau stokin tak lebih buku lali pun kena tolak markah. Rambut terlalu panjang pun tolak markah. Rambut depan tu pun tolak markah. Lepas tu kuku panjang pun tolak markah. Betul. But for me, that's good thing sebab I rasa I seorang yang berdisiplin sekarang ni. I memang seorang yang academic achiever. Alhamdulillah, degree I okay lah, result I. Kami setuju. Dia sangat kompetitif. Ya, I tak boleh kalah. I memang tak boleh kalah. Okay, Zaza dia tucong. How about you? Sekolah Cina? Sekolah Cina, sekolah SJKC lah. SJKC. So basically memang ada culture shock sikit juga bila masuk sekolah menengah sebab sekolah terus masuk SMK.
So, okay, time masuk form 1, actually I pindah sekolah. And then that sekolah still sekolah SMK juga, tapi banyak Chinese, banyak Malay and yang pandai cakap Mandarin juga kat situ. So, bila dah like 2-3 bulan lepas tu pindah betul-betul yang SMK, baru rasa macam terkejut sikit. Sebab tiba-tiba ramai kawan Melayu kan. So, macam rasa macam macam pelik I pun kacau syok kan dengan Melayu. Betul? Paling I rasa lain is dari segi homework kot. Macam tak kisahlah ada period ke tak esok untuk that subject, still kena hantar juga. Yes. Lepas tu, macam dalam satu group tu mesti kalau nak hantar homework, ada zucang. Ketua perkumpulan yang kena kumpul semua, hantar pergi dekat office homework pagi-pagi. Satu subjek. Masuk sekolah Cina, confirm pandai matematik. Alah. Stereotype kan? Ya. Sebab dia sebenarnya ada teori dia tau. Kenapa Cina lagi pandai matematik? Sebab kan Cina kan I ada satu bunyi. Satu bunyi. Tapi Melayu 1, 2, 9. Jadi orang Melayu macam malas lah nak cakap 9. So dia macam malas lah kira sebab dia susah sangat bercakap bahasa dia. Jadi that's why Chinese pandai matematik sikit sebab Cio, Pak, Cik. Macam tu je sebab satu bunyi sahaja. And then kita mindset apa kita boleh train in terms of memorization pun senang. Even dalam CFA kan? Sifik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Cuba sifik dalam bahasa Melayu je cuba. 1, 2, 2, 2. Jadi hang kan, jadi hang kejap. 1、5、2、13、14、15、16、15、16、17、35. So macam dia lebih cepat lah. Smooth lah. Luman 8. 286、384、488、444、445、446、447、458、459、460。Ni Lokman mesti tak kira premium kan? Okay, papa hasil je tu. Kira premium. Alright. Bila cakap SMJ dia punya difference tu kan in terms of disiplin sebagainya. Lukman ada pengalaman yang sama tak? Oh, dekat sekolah menengah Cina dia ada ni. Usu ada, lepas tu ada syair bahasa Cina lah. Yo-yo. Yo-yo tu, yo-yo Cina. Lepas tu Chinese instrument tu. Orchestra lah, something like orchestra. So, you rasa macam terpinggir tak? Ataupun rasa dibuli ke ada tak? Tak adalah, dia tengok benda-benda macam tu dia sebenarnya dia rasa macam something new lah. Tak pernah tengok kan. Kalau cakap pasal bully, dulu kawan-kawan gurau kot, dia cakap, layak tanya cerita bagus teh, jom saya bawa pergi makan bagus teh. Sebenarnya pasal pergi makan kan? Tak. Walaupun Kelang famous bagus teh tapi tak boleh makan. Dia tahu dia tahu. Dia tahu. Wangi. Wah, dia bau herba tau. Wangi dia bau herbal soup. Dia tak bau sangat macam daging, dia boleh daripada Chinese herb kan? Chinese herb. Dia gurau-gurau je lah cakap nak bawa pergi makan bak kut teh, tapi okey je. I think itu one of the kita panggil fun memory atau funny memory yang kita boleh ingat sampai sekarang kan. So bila cakap memory ni kan, ada tak insiden ataupun funny encounter learning in Mandarin? Pernah lah, masa tu dah pakai tudung, pergi kedai phone. Tak tahulah dia ingat kita dah bla ke ataupun stay kat situ ke. Tiba-tiba dia sebut, nak ke Malai Po bla 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 bla. Saya dengar perkataan Malai Po saya marah Malai Po tu makcik lah. makcik Melayu lah. Tapi masalahnya kita time tu muda. Tapi dia cakap apa? Dia cakap menyusahkan ke apa? Annoying ke? I tak dengar yang belakang tu, tapi I dengar perkataan Malai Po bla 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 bla. Lepas tu saya terus sambung. 你们在讲我 Oh yo. 没有 Kuatnya. Kuat gila. Dia terus muka macam nampak hantu kan? dia讲 tiba-tiba tukar topik. 为什么你们的华语这么好的？没有啊，我不会讲华语啊。但是我听到你讲我是马来婆，你在讲我坏话。Kalau you guys dengar kat luar tu ada orang sebut 那个马来婆，那个 tu itu 马来婆tu makcik Melayu lah. Okay? So, you boleh sebut, I can hear you you can use like that lah, okay? Okay, kalau earphone you ada ke? Laptop rosak ke yang ni ke? Okay, ni I rasa macam lawak sikit lah. So, masa tu kan, I dekat dalam lift pergi mall. Lepas tu, I pakai tudung macam biasa. And then, I don't know, suddenly ada orang kentut. And then, masa tu tak ramai Melayu, I rasa ada dua Melayu, I dengan ada Melayu lah pakai tudung. Lepas tu dia kata kan, 一定是那个马来婆放屁的. Maksudnya apa tau? Perempuan Melayu tu yang kentut. Which is me. Kentut dalam bahasa Mandarin apa? Fang pi. Kalau korang nak marah kawan Cina korang, Fang pi. Kentut lah. Itu nak marah orang, bahasa tu okey lagi lah. Tak terus sangat. Okay, Kalau bahasa Melayu apa? Pungkok lah. pokok So Lukman, your funny encounter ada tak? Funny encounter I think, cuma kadang-kadang I dengar lah, ni kan malah suai leh. Time tu I bangun macam ni.
Macam ni ai. Dia kata hen suai okay, hen suai maknanya hen tu sangat, suai tu handsome. Tu lah. Dia kata, ada orang kata, lelaki Melayu tu handsome Banyak dengar, mungkin seminggu dalam 20-30 kali. Korang percaya ke? Dia belakang datang lagi, lupa nak cakap. Dia belakang Hansan Lee Min Ho dia cakap. Saya pun jalan. Okay, betul lah orang kata benda yang kat social media jangan percaya sangat. Betul. Benda betul kita cerita kat sini je. Tapi betul Luqman. Betul. Itulah encounter selalu saya dapat agak. Tak juga. Kamilah, you rencang ni mai mah? Tak ada. Selalunya kena kutuk lah banyak. Kutuk? Dia kutuk apa tu? Malai po juga. Malai po juga. In Chinese community, Malai po tu dah macam nenek Melayu je tu. Tapi dia common kan sebenarnya? Yeah, very common. So, cerita dia kena dengan macam orang yang kenal I, bukan stranger. So, time tu dekat tuition. Okay, tuition yang jakapan tu jugalah. So, I selalu orang akan kata muka I ni memang muka yang cuan. Maksudnya macam RBF. So, ada sekali tu, okay, dalam I time tu I dah darjah 6. Lepas tu ada macam satu kumpulan form, maybe time tu dia form 1, form 2 lah kot. So, kakak-kakak lah. And then, ada I punya cikgu tuition dekat dalam kelas tu. I baru nak masuk kelas. So, bila tekan loceng, cikgu I kena buka pintu kunci lah untuk bagi I masuk. And then macam I dengar daripada dalam kelas, before I masuk, itu lagi. Dia tanya sesama sendiri. So, I dah, Malay po lah. Padahal dia pun Melayu sebenarnya. Dia mix lah. And then, cikgu I pun kata, jaga mulut sikit sebab I ni belajar tersayang. Cikgu tu suka I. So, I di backup lah. Jaga sikit mulut tu macam tu. I think macam kena satu awareness untuk the Chinese juga. Macam jangan ingat Malays tak pandai cakap Chinese. Macam cakap dah hati sudahlah kalau nak kutuk pun. Say no to Malay po lah macam tu lah. But leng cai leng loi boleh kan? Ya, kalau nak kutuk and I kata, nak leng loya. Macam tu. Kan sedap sikit hati kan? Nak marah pun fikir 2 kali. Okay, back bila kita cakap zaman kita baru nak mengenali bahasa Cina kan. Macam for me, my dad, dia memang Siamese tapi Chinese educated. Tapi dia dah bagi balik kat cikgu, faham tak? Dia more to Siamese oriented. So bila kita kindergarten, kita start dari untuk Faiz dari umur 5 tahun. So kita boleh belajar sikit kan, sikit. But the first year, second year, I mean darjah 1, darjah 2 dengan darjah 3 tu kita agak susah sikit. So every time you conquer the solid to lower part, kita mana nak dengar orang kita kenal, betul tak? Betul. So what we do is every day, I ingat lagi depan rumah I tu ada leng cai. Jual nasi campur dengan mak dia. So every day akan satu meja duduk tu dengan kopi peng, dia akan ajak I satu-satu. And then kalau dia tak buka, pergi minimarket sebelah tu. Itu bagi I momen yang paling susah. Kita panggil struggle I untuk to be where am I today. Tapi memang zaman kita dulu memang independent kan? Even parents saya pun tak sekolah Cina. So tak ada orang nak ajak I. So I pergi jiran depan rumah I. Uncle tu dan ada anak dia sekolah Cina semua tu. Dia lah ajak I. So kita punya communication skill tu build kat situ. Ini perasan tak kalau kita pergi minta pertolongan kat kawan-kawan Cina kan, dia orang sangat macam okey. Yo. So they very helpful sebenarnya. Betul. So Zaza ada pergi tanya jiran ke? Like I said just now, I am from private school kan. So private school ni kita like apa yang bezanya kita belajar other subject in Chinese. Kita belajar sejarah, geography, math, science, everything in Chinese except Melayu, bahasa English dan juga account in English. So the others memang in Chinese. For me apa yang struggle-nya ialah bila kita nak hafal. Mungkin orang Cina nak hafal satu ayat tu mungkin dibaca 3 kali dia dapat hafal. But for me it's difficult sebab kita nak hafal tu I akan baca sampai double, maybe triple daripada dia orang, maybe 6 kali, 9 kali barulah dapat hafal the whole words, baru dapat hafal the whole sentence. And private school kan memang kita nak achieve everything, memang struggle lah, memang penat gila. And then for me salah satu ialah penulisan bahasa Cina tu memang susah lah. Betul. Okay, bukan macam saya SAYA. Kalau yang panjang tu pun mungkin perkataan pendidikan, tapi dia still pendek. But for me tengoklah perkataan Cina macam ni. Kalau dia keluar dekat exam, macam mana I nak tulis? Okay, I pernah guna perkataan yang macam ni bila tau. Masa kita kan ada carnival for each club tu kan. I masa tu club calligraphy. And then I one of the secretary lah kan macam tu. I kena create games untuk orang untuk main game dekat booth I, and then I kena bagi hadiah. So game tu I buat apa tau? I bagi diorang tengok ni, diorang kena kira diorang punya how many pihak.
Dia punya stroke. Kalau diorang betul baru kita dapat bagi hadiah. Dia susah sampai kita boleh jadikan perkataan ni jadi game tau. Untuk diorang kira berapa dia punya langkah-langkah untuk tulis tu. Susah gila lah. Kena hafal, kena kira and everything in Chinese. So kalau basic foundation Chinese kita tak elok, tak okay, memang subjek lain memang kita jatuh lah. Memang kalau kita tak faham perkataan Cina tu, macam mana I nak belajar geografi bagus-bagus? Pernah tak kalau kita kan dulu rajin kena spelling kan? Tingset kan? Kena moset lagi. Sampai dalam toilet pun menghafal. Sampai asyik terbayang perkataan tu kan? Terngiang-ngiang dalam fikiran. Kalau tingset tu suku kata. Yes. Moset tu dia macam hafalan yang panjang sedikit, macam contoh karangan pendek. Kalau benda tu tak kena dengan jiwa, macam mana nak hafal? Betul? Sebab satu benda yang buat Chinese ni susah and one of the hardest language dekat world ni sebab dia tak ada ABC macam English and Malay. Dia memang kena hafal. Korang kena memang ingat perkataan tu, cara dia bacaan macam tu. Mungkin dia ada bacaan lain and maksud lain. So sebab itulah dia susah. Mandarin ni dia macam susah as in tulisan. Bercakap tu senang. Betul. Dia kalau exam memang aku out. Kalau cakap aku boleh macam tu. Lepas tu kalau realize kan, dia satu perkataan tu, untuk yang mana tak familiar dengan Mandarin kan, dia ada pinyin. Yes. So 第一声、第二声、第三声、第四声，对不对？ So we talk about pinyin ni kan, Luqman, ada tak struggle untuk pinyin ni ke ataupun nak learn permulaan time you learn Mandarin tu? Bila kita belajar tu kan, nak sebut satu kata tu berbelit lidah. Sebab kalau salah sebut dia punya bunyi pinyin tu, kata tu jadi lain. Contoh macam tadilah nombor tu kan, se dengan se. Dia SI. Tapi dia punya stroke tu, dia punya apa ni, pinyin tu yang menentukan bunyi dia apa. Ya, kalau se pun another meaning. Tiok. Sebab tu Cina pantang nombor 4. Sebab tu lift 3A. Tadi siapa cakap senang dapat kerja, Zaza kan? Tapi harsh truth lah kan, kita cakap kalau betulnya kan, memang in a way, you ada kelebihan, betul tak? Betul. Bila you ada satu kelebihan, siapa tak nak? Bagi I itu kelebihan you yang menguntungkan diri sendiri. Bila kita tempat kerja kan, selain pada lebih banyak peluang pekerjaan, ada tak satu situasi atau senario yang rasa macam untunglah aku boleh bahasa Mandarin ni yang mana really helpful in terms of my career? For me, yang I buat rasa macam senang dapat kerja is I sebenarnya sekarang belum like fully graduate from degree lah. I tak dapat lagi my transcript degree, tapi I dah kerja jadi cikgu. I belum habis intern, I dah cari kerja. Jadi I memang seorang yang memang cepat nak rush lah kan. Lepas tu kawan-kawan I belum dapat kerja, tapi I dah dapat kerja. And then I tanyalah my guru besar and the principal, dia kata, sebab you background Chinese private school, so kita terima awak even I tak ada degree lagi. So sebab I belum dapat, tapi dia tahu I dah habis intern, so dia macam okay, I boleh accept you sebab you special lah, sebab I boleh faham everyone's perspective from Chinese perspective, Malay and also second language learner punya perspective. So I rasa memang senang dapat kerja if I compare to Malay speaker kot. The probability higher lah. Yeah. Kejap. Bagus Zaza, sebab sebenarnya kita create content ni dari sebelum-sebelum ada Sirikau sebagainya dengan CCY. Kita antara the very first, antara batch yang paling awal lah. Kita kira senior lah. Senior lah. Best senior. So, I can see dia punya Cina tu lagi Cina pada yang Cina. So good job to you. Okay, I think before we wrap up everything kan, apakah harapan cik tiba-tiba macam serius kan? Sebab dengan peredaran zaman ni kan, ada pelbagai dari AI semuanya. So, from your perspective, apa harapan anda untuk generasi seterusnya? Adakah all of you want them to learn Mandarin ataupun tidak? Okay, macam I ada anak. Of course, saya akan ajar anak I. Bercakap, menulis, membaca tu memang I akan ajar. Okay. So, I sendiri yang ajar lah. I tak hantar sekolah pun. So nanti bila dia dah darjah 1 baru I hantar SJKC. Sebab I memang tahu silibus untuk tadika. So I boleh ajarlah sambil tu. Bukan saja bahasa Cina, malah dia kat sekolah ada belajar bahasa Arab. So I let her, sebab dia sekarang ni tengah golden time. So I let her to learn apa language lagi you nak dengar. Tapi Mandarin memang tetap. Bagus. Sebab kat rumah memang kita cakap 3 language. So saya memang cakap bahasa Cina je lah dengan dia. So memang dia faham lah. Tu belum lagi kalau saya marah, bapak dia tak faham apa lah. Memang kena teruskan lah. Actually for me it depends. I tak semestinya akan paksa anak I suka Cina. For me mungkin sebab I from private school kan, I dah struggle and penat gila masa saya study. Mungkin kalau SMK akan bagi sekolah menengah akan ke SMK ke. For me sebab struggle sangat, penat sangat. So stressed, so depressed and so pressure, and I tak harap anak I dapat lalui all the pressures. Tapi I memang nak anak I susah.
Dia macam ni sebab saya cikgu kan kat sekolah saya. So saya nampak macam kesian juga budak-budak ni belajar penat gila. Jangan kesian. Okay, kalau anak I talented and also gifted, I akan bagi dia lah pergi and then let him or her to make the decision lah. I just give advice tapi I takkan paksa lah. Kalau tak nak dia tak apalah, kita just relaxkan je. Just slow your steps. I memang akan hantar. Sebab I sendiri nampak the benefits. Apa result bila I dapat cakap Mandarin apa semua kan. So maybe dalam sekolah menengah I tak kisah dia nak sekolah Melayu ke apa, tapi sekolah rendah tu yang I pentingkan. Sebab as I say tadi lah, belajar daripada kecil memang cepat serap. Walaupun dia punya result teruk tak apa, sebab Mandarin is speaking skills. Letak je campak anak you pergi sekolah Cina, setahun dua confirm pandai cakap. Betul, kita nak skill tu. Ya, kita nak skill je. Sebab macam contoh kan, I think this one macam banyak parents yang face, lagi-lagi yang bukan Chinese yang face benda ni, which is macam contoh anak dia Melayu or Indian. Lepas tu bila datang report card dia result tak apa-apa nak elok, and then teacher akan cakap, oh kalau teruk sangat tak apalah, hantar je anak you pergi SK. I rasa benda tu sangat macam selalu terjadi dekat parents-parents yang bukan Chinese or Indian or Malay ni. Sebab yelah cikgu rasa macam result dia tak okey, so tak payah teruskanlah belajar je lah Melayu macam tu. Tapi to me tak apa, biar je anak tu result tak okey, janji dia boleh cakap. Cakap tu yang penting sebenarnya. Unless kalau dia memang depressed, memang dia betul-betul push, dah tak boleh, memang tak tahan, barulah ini. Tapi macam kalau dia dekat sekolah tu okey je, walaupun result dia tak okey, tapi dia enjoy dengan friends dia boleh bercakap, I let go. That is what my parents do with me and also with my siblings. Dan tu I boleh bagi idea di mana kalau student tu corot, hantar tuition ke, pergi kelas extra yang surrounding the Chinese, sebab kita nak build dia punya communication skill kan. So why not kita push kat situ je. So sekolah pergi ke SK. Dengar tak tu, iaitu POV dari pendidik lah. Okay, one last question tips buat penonton-penonton kita yang mana tak faham bahasa Cina kan, ataupun yang tengah belajar, yang you rasa tips untuk mereka lebih mudah pelajari bahasa Mandarin. Luqman. Tips dia, I boleh cakap kalau dia ada kenal orang-orang yang boleh cakap bahasa Cina, you kena banyak bercakap bahasa Cina. And then you banyak tengok cerita Cina lah. And then you tengoklah rancangan ke, TV show ke, YouTube ke, dengar lagu Cina. Yes. Yang paling penting korang kena tengok Zhong Zhu Qi Si. For me, perspective as a teacher lah. Jangan just letakkan semua tanggungjawab untuk anak awak belajar bahasa Cina kepada cikgu lah. Actually, parents play an important role for students right now, for a child. Sebab memang cikgu tak boleh nak jaga semua budak in one time. Awak kena hantar tuition, awak yang kena letak effort. Awak cuba try sendiri untuk belajar bahasa Cina juga. Okay, jangan semua nak cakap cikgu tak ada diajar or everything. Awak belajar juga, and awak ajar sendiri pun boleh je, atau carikan tuition. Tapi sebenarnya budak-budak tu dia akan struggle bahasa Cina kalau dia terus pergi SJKC. Kalau tadika dia tak ada foundation bahasa Cina kan, dia kesian tau, dia kesian. Itu memang. Betul. So for my side juga, which is surrounding sangat important, yang mana I was surrounded by many great Chinese community, jiran-jiran yang anytime, Sunday pun datang je rumah. Dia akan ajar you, they'll be happy to do so. So for my side, I lebih visual punya orang. So visual is I would watch any Chinese movie ke or music video kan, you boleh kalau Astro ataupun any channel, you boleh klik subtitle. You cuba pick in Mandarin. You cari yang legit tu, dia akan ada pinging sekali dengan subtitle. For me, that is how I polish my Mandarin. Yang penting jangan give up. Yes. Paling senang you cari je lagu kanak-kanak. Contoh, 两只老虎 ada 14 vocab. So dekat situ you dah tahu 14 vocab. You guys tahu tak lagu 两只老虎? Cuba nyanyi sikit. 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。See? Dah ada 14 vocab kat situ. You dah boleh belajar kat situ. Cikuai tak cikuai, jangan lupa subscribe kawan kita, okey? Kalau nak learn more Mandarin, jangan lupa support Zhong Zhu Qi Si. Yang penting korang follow IG kita, Raise Wonderland. So apa-apa, klik subscribe button, and kalau korang nak tahu lebih lanjut, nak tahu lah Zaza, Kamilia ni semua mengajar dekat kat mana? Boleh komen kat bawah. Mana tahu boleh enroll as a next batch student kan? Yeay!